Presiden Trump telah berkata bahawa perjanjian itu hampir dicapai, hanya untuk mendapati bahawa pihak-pihak masih jauh berbeza. Sarikata di Matorzok. Satu lagi cubaan pembunuhan terhadap Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, yang berakhir dengan kegagalan. Perkhidmatan Rahsia Amerika Syarikat melaporkan bahawa pada malam Sabtu lalu, seorang individu yang tidak dikenali mengeluarkan senjata dari beg dan mula melepaskan tembakan berhampiran Rumah Putih. Anggota Perkhidmatan Rahsia telah menembak mati penembak tersebut. Dalam insiden tembak-menembak itu, seorang pejalan kaki yang kebetulan berada di situ turut cedera dan kini berada dalam keadaan serius. Kemudian didapati bahawa penembak itu menganggap dirinya sebagai Isa Al-Masih dan yakin bahawa dia melakukan perbuatan yang benar. Namun dia bukan hanya menganggap dirinya sebagai Isa Al-Masih. Saya akan ceritakan dalam siaran ini siapa lagi yang dianggap dirinya. Dan yang menariknya, penyerang berusia 21 tahun Nasir Best sebelum ini sudah beberapa kali berdepan dengan perkhidmatan rahsia dan mempunyai rekod sejarah penyakit mental yang telah didokumentasikan. Jadi, apa sebenarnya yang berlaku sehari sebelum itu berhampiran Rumah Putih? Mari kita teliti semua butiran yang kini sudah diketahui dan jelas. Nama saya Alexi Peci. Mari kita bincangkan bersama-sama topik ini. Tetapi sebelum kita mulakan, saya ingin meminta anda untuk melanggan saluran YouTube ini. Tekan butang suka pada episod ini dan tinggalkan sebarang komen panjang di bawah video ini. Saya amat menghargainya. Selain itu, langgan saluran Telegram saya, Peci News. Pautannya ada di dalam deskripsi video ini. Di sana kami menerbitkan berita terkini sebaik sahaja ia diterima. Korespondentu Białego znowu mamy do czynienia z sytuacją, gdy ktoś sięga po broń i musi interweniować Secret Service i znowu to wiadomo o tym, że padło. Jadi pada malam Sabtu, berhampiran Rumah Putih di Washington, sekali lagi berlaku tembakan. Insiden ini berlaku hanya sebulan selepas insiden tembakan semasa Majlis Makan Malam Persatuan Wartawan di Rumah Putih pada 24 April yang turut dihadiri oleh Presiden Donald Trump ketika itu. Presiden Amerika Syarikat memberi reaksi di rangkaian sosial beliau, Truth Social, dengan memuji perkhidmatan rahsia atas tindakan pantas dan profesional mereka. Seterusnya petikan daripada Trump. Kejadian ini berlaku sebulan selepas insiden tembakan semasa Majlis Makan Malam Wartawan Rumah Putih. Dan ia menunjukkan betapa pentingnya untuk semua presiden masa depan memastikan ruang seumpamanya yang paling selamat dan paling terjamin yang pernah dibina di Washington. Keselamatan negara kita memerlukannya. Trump menulis, mungkin merujuk kepada pembinaan Dewan Tari Menari atau Dewan Majlis yang dimulakan semasa pentadbirannya di Rumah Putih. Dan saya ingat, saya akan menyimpang sedikit dari topik. Saya ingat bagaimana penyokong Presiden Amerika Donald Trump dalam komen di bawah siaran saya meyakinkan saya bahawa saya tidak faham sebenarnya Dewan Tari Menari itu dibina dengan wang penderma. Penajalah yang membiayai pembinaan ini dan tidak satu sen pun diambil dari bajet. Tidak ada satu sen pun daripada pembayar cukai digunakan untuk pembinaan Dewan Tari Menari itu. Kemudian tiba-tiba timbul skandal tentang bagaimana pentadbiran Donald Trump cuba mendapatkan sekurang-kurangnya $1 bilion daripada pembayar cukai AISAT untuk pembinaan Dewan Tari Menari itu. Mereka cuba mendesak supaya perbendaharaan hanya memperuntukkan $1 bilion sahaja untuk kehendak Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Sebab itu saya sentiasa menyeru, sebelum membuat sebarang kenyataan, cubalah semak semula sekurang-kurangnya 2 kali. Semak 2 kali dahulu, kemudian barulah tulis bahawa Donald Trump kononnya langsung tidak menggunakan wang bajet untuk membina Dewan Tari Menari. Dan peristiwa yang berkaitan dengan insiden tembakan itu berkembang dengan agak pantas. Di dalam Rumah Putih, para wartawan diarahkan untuk kekal di tempat masing-masing, manakala ejen perkhidmatan rahsia menjerit, "Tiarap!" dan memberi amaran tentang tembakan. Kemudian, Wakil Perkhidmatan Rahsia Amerika Syarikat memaklumkan bahawa agensi itu sedang menyiasat laporan-laporan tersebut. Tentang tembakan di sudut Jalan 17 dan Pennsylvania Avenue, betul-betul di luar kawasan kompleks Rumah Putih. Kemudian didapati bahawa sehingga 30 das tembakan telah dilepaskan berhampiran Rumah Putih. Seorang lelaki bersenjata menghampiri ejen-ejen perkhidmatan rahsia dan melepaskan tembakan ke arah mereka tetapi tidak berjaya. Ejen-ejen itu membalas tembakan. Агенты открыли ответные. Akibat pertembungan itu, 2 orang cedera akibat tembakan.
Salah seorang daripada mereka ialah penembak, manakala seorang lagi ialah orang awam yang kebetulan berada di tempat kejadian dan kini berada dalam keadaan parah. Tidak lama kemudian, Perkhidmatan Rahsia dalam kenyataan rasmi mengesahkan bahawa selepas jam 6.00 petang pada hari Sabtu, seorang lelaki di kawasan Jalan 17 dan Pennsylvania Avenue mengeluarkan senjata dari bagnya dan mula melepaskan tembakan. Menurut Perkhidmatan Rahsia, mereka membalas tembakan dan sebelum itu telah mencederakan suspek. Suspek telah dibawa ke hospital tempatan di mana kemudiannya kematiannya disahkan. Dalam kenyataan itu juga, dinyatakan bahawa Donald Trump berada di Rumah Putih semasa insiden berlaku. Tiada kaki tangan perkhidmatan rahsia yang cedera. Kemudian diketahui bahawa suspek telah dikenal pasti sebagai Nasir Best, berumur 21 tahun. Sebelum ini, dia sudah pernah berdepan dengan perkhidmatan rahsia termasuk pada Jun 2025 apabila dia menghalang jalan masuk ke Rumah Putih. Sebulan kemudian, perkhidmatan rahsia sekali lagi menahan Nasir Best selepas dia cuba memandu masuk ke laluan masuk kompleks Rumah Putih. Selepas itu, hakim mengeluarkan perintah yang mewajibkan dia untuk tidak mendekati kawasan Rumah Putih. Dan semasa siasatan insiden-insiden ini tahun lepas, penyiasat mendapati bahawa Best telah memuat naik pelbagai kenyataan di media sosial termasuk mendakwa bahawa dialah sebenarnya Osama bin Laden. Dia berkata, kamu semua sebenarnya telah membunuh orang lain. Akulah Osama bin Laden yang sebenar. Dan sekurang-kurangnya sekali, dia juga pernah menulis satu hantaran yang menunjukkan keinginannya untuk mencederakan Donald Trump. Dan dalam beberapa hantaran lain, dia menggelarkan dirinya sebagai Yesus Kristus yang mempunyai misi untuk menghapuskan kepimpinan. Tetapi sebelum ini, polis tidak pernah berdepan dengan suspek ini yang bertindak agresif atau menggunakan senjata. Maksudnya, dia memang suka membuat kecoh tetapi tidak berbahaya. Saya ingin maklumkan, insiden ini berlaku kurang dari sebulan selepas insiden tembakan semasa Majlis Makan Malam Persatuan Wartawan di Rumah Putih yang ketika itu dihadiri oleh Donald Trump pada akhir April. Di pintu masuk Hotel Washington Hilton, di mana di Dewan Tari Menari di tingkat bawah sedang berlangsung Majlis Makan Malam Persatuan Wartawan di Rumah Putih, kedengaran beberapa das tembakan. Dan pada masa itu, Presiden Amerika Syarikat, wanita pertama Melania Trump dan naib Presiden J.D. Vance telah segera dibawa keluar dari Dewan oleh pegawai keselamatan. Dan menurut pegawai rasmi, anggota keselamatan telah terlibat dalam berbalas tembakan dengan suspek penyerang dan berjaya melumpuhkannya. Polis memaklumkan bahawa suspek mempunyai 2 senjata api serta beberapa pisau bersamanya. Penyerang tersebut dikenal pasti sebagai Cole Thomas Allen, berumur 31 tahun. Kemudian, dia telah didakwa atas cubaan membunuh Presiden Amerika Syarikat, menyerang pegawai persekutuan dengan menggunakan senjata serta membawa senjata merentasi sempadan negeri dengan tujuan melakukan jenayah berat. Selain itu, saya ingin mengingatkan bahawa Donald Trump telah mengalami beberapa cubaan pembunuhan semasa kempen pilihan raya 2024. Di sini saya akan berhenti seketika. Sila tulis pendapat dan kesimpulan anda di ruangan komen di bawah episod ini. Langgan saluran ini, tekan loceng dan jangan lupa untuk tekan butang suka. Jika anda ingin menyokong kerja saluran YouTube ini, anda boleh berbuat demikian dengan sebarang derma melalui pautan dan maklumat yang terdapat dalam penerangan video ini atau melalui kod QR di skrin anda. Itu sahaja untuk kali ini. Jaga diri anda. Jumpa lagi.